antara jaga anak perempuan dengan anak laki-laki ni, mana lagi payah? Mana lagi banyak fitnah? Main dengan zaman TikTok dah gedik-gedik, melompat-lompat ni. Sana rancia, sini rancia. Mana-mana rancia berdosa, Oi, jenuh nak jaga. Anak perempuan ni banding dengan anak laki-laki, apa beza? Anak laki-laki, dia tak puas hati, tunjuk perasaan, dia hempas pintu, tumbuk sana sini, dia lempak barang, teratu lah. Anak perempuan mana larat nak buat tu semua, tapi dia punya mulut, betul tak? Dia punya mulut, ayah punya sabak. Mulut dia betul tak? Mulut dia, mulut dia tu, ui, tajam tu. Baik itu mana-mana bapa boleh didik anak perempuan dia elok-elok, semayang jaga, aurat jaga, maruah diri tu jaga elok-elok, terhindar daripada azab api neraka. Nabi jamin. Bukan senang.